Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Okey, Alhamdulillah Prof, hari ini berlangsungnya podcast kita yang pertama, Prof. ya, Jadi okey. Intan pun sedikit gementar. Perasaan Prof sendiri macam mana? Alhamdulillah dia ready aja Ready? sebab kita nak bercakap benda yang biasa kan, Betul. yang kita buat setiap hari. Mm-mm. Tak ada sesuatu yang kata extraordinary. Ini kita bercakap kan. Mm-mm, mm-mm. Ya. Jadi santai-santai lah Kita kita, Prof. berkongsi dengan masyarakat apa yang kita buat, apakah pandangan di sebalik apa yang kita buat kan, sebab ramai lagi masyarakat yang tak tahu. Betul. Ya. Okey, jadi Alhamdulillah Intan pun bangga jugalah, Prof, sebab boleh interview Prof dengan lebih mendalam lah kan. Mungkin ada lagi kisah-kisah yang lagi menarik yang belum kita dengar sebelum ni kan, Prof kan. Betul. Okey, jadi kita mulalah, Prof. Untuk pengenalan sikit lah, Prof. Sesi siapa Prof sebenarnya kan. Mana tahu masih ramai lagi yang tak tahu kan sebenarnya seorang insan hebat yang banyak membantu masyarakat ni. Prof Dr. Aziz Hasan. Okey, jadi Alhamdulillah saya nak bermula kat mana? Mula dekat dengan khidmat lah kan. Boleh? Okey, graduate UKM. UKM tahun 83. Beberapa tahun selepas saya bertugas di Kementerian Kesihatan, saya menyambungkan pelajaran di Universiti Melaya dalam bidang public health. Master MPH, Master in Public Health. Kemudian saya bertukar ke USM sebagai lecturer. Masa kat USM tu saya mengambil cuti belajar selama 4 tahun. Saya pergi belajar peringkat PhD dalam bidang kencing manis dan juga cardiovascular disease, kencing manis dan juga penyakit jantung di Liverpool. Intan ni penyokong mana? Ah, Liverpool ke MU? sudah. Intan sebenarnya kalau jujur Prof, bola ni tak minat sangat. Tapi Saya ambil ni lah tahu. disebabkan oleh belajar kat sana, kita tengok Sokong kat masyarakat sana. kat sana, Liverpool lah. Liverpool di hati. Liverpool. Merah ni merah. Merah, Liverpool. Jadi Liverpool selama 4 tahun saya belajar kat sana dan juga selepas dapat PhD saya bekerja di sana di hospital Walton nama dia. Oh. Walton ni di utara Liverpool lah selama setahun. Lepas tu saya balik saya sambung belajar, sambung bertugas di USM. Jadi saya di USM ni lama lah, 27 tahun sehingga saya pencen umur 60, pencen wajib. Pencen wajib umur 60. Dan pada masa yang sama saya buka klinik klinik di sini Neo Medicare untuk panggil meneruskan bantuan kita pada pesakit-pesakit. Dan selepas saya pencen dengan USM, saya sebab dunia akademik ni ada dalam jiwa kan. Jadi tak boleh nak tinggal dunia akademik. Jadi saya teruskan juga mengajar juga secara part time di Lincoln University. Lincoln University College Cawangan Kelantan lah di Tesco kan. Beberapa tahun di Lincoln, kemudian disebabkan komitmen yang banyak saya kurangkan dengan Lincoln tu. Saya bertugas di salah satu dia panggil complementary school di Kuala Lumpur. Jadi beban tidak terlalu banyak lah, lecture mungkin 4 kali setahun saja. Jadi tidak terlalu membebankan. Jadi bidang akademik ni telah menjadi darah daging. Itulah yang berlaku. Dan apabila saya memulakan khidmat dia sendiri ni, saya fokus kepada IM, dia panggil Integrative Medicine. Integrative Medicine ni maksudnya kita penyelesaian perubatan yang sebenarnya ialah apabila kita gabungkan perubatan moden dan juga perubatan tradisional. Itulah yang kita dapat hasil yang baik dan juga kadang-kadang timbul panggil di kalangan pesakit pun timbul persepsi yang berbeza kan. Sebab di kalangan hospital dia kira perubatan moden saja. Betul. Jadi bila kita datang sini ni kita gabungkan perubatan moden dan perubatan tradisional. Jadi kadang-kadang pasien kadang-kadang dia confuse. Mana satu betul ni? Macam tu. Jadi tapi ini merupakan perjuangan tau. Perjuangan saya untuk memberitahu masyarakat
cara yang betul adalah kita gabung lah. Betul. Perubatan moden tu kita ada knowledge dia dengan perubatan moden. So kita gunalah knowledge perubatan moden sepenuhnya dan kita gabung. Apakah rawatan-rawatan sesuai untuk penyakit tertentu. Contohnya untuk orang kecil manis macam mana, untuk sakit jantung macam mana, buah pinggang macam mana, stroke macam mana, kanser macam mana. Macam tu lah. Ya, itulah sedikit supaya orang tahulah siapa Puan Haziz ni, apa background dia. Betul. Sekolah kat mana, Betul. belajar kat mana. Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang masa kita buat live, ada orang macam komen lah. Doktor ni dari mana ni? Sebab pandangan berbeza daripada orang lain kan. Berbeza daripada doktor-doktor kat hospital, berbeza daripada nefrologis ataupun pakar-pakar apa yang lain kan. Kalau doktor kat klinik hospital dan nefrologis, apa dia nak? Dia nak suruh dialisis. Betul, Prof. Dan makan pun dia kata makan lah apa, tak ada strict apa-apa kan. Kita tak ada macam tu. Itulah yang berbezanya sebagai background. Okey Prof, kalau boleh saya tanyalah kan, sebenarnya minat nak jadi doktor ni Prof, daripada kecil ke ada sumber inspirasi? Okey, daripada kecil dia macam ni cerita. Saya dulu duduk kampung tau, kampung. Jadi yelah duduk kampung, saya masih ingat sampai sekarang tau. Mak saya sakit tau. Demam lah, beberapa hari demam. Kan doktor tak ada. Betul, kan. Jadi dengan bantuan jiran ni, dia pergi kat bandar, kat Pasir Putih lah. Dia pergi Pasir Putih, bawa balik, dia panggil dresa. Dresa ni MA lah sekarang. Dulu panggil dresa. Tapi dia macam doktor lah kat kampung kan. So dia mari inject, bagi injection, lepas tu hantar balik lah. Jadi saya rasa dia kata kesian lah kan. Orang kampung, tak ada doktor. Jadi daripada situlah kata kena belajar betul-betul lah. Nak jadi doktor. Itulah bermulanya. Jadi saya, daripada sekolah rendah, saya sentiasa lah top dalam kelas. Daripada sekolah rendah lagi, sekolah menengah. Daripada lepas sekolah menengah tu saya pergi sekolah asrama penuh di Jitra, Sultan Abdul Halim. Jauh Prof. Jitra Kedah? Di Kedah. Lepas Jitra tu masuk UKM lah. Masuk UKM. Itulah dia punya sejarah persekolahan. Okey. Itu sedikit lah yang Intan sendiri pun baru tahu juga lah tu Prof. Ingatkan kebanyakan anak-anak ni selalunya didorong oleh ibu bapa. Nanti pasal jadilah doktor kan. Kebetulan ayah saya letak nama Al-Safi kan. Jadi ada. Jadi dia nak sesuaikan lah kerjaya tu dengan nama kita kan. Itu memang struggle betul-betul lah, belajar betul, alhamdulillah lah dapat. Betul Prof. Dan masa dulu senang nak jadi doktor ni. Senang Prof? Senang sangat. Kita pilih je. Masa lepas matrik tu, bukan matrik, lepas SPM. Lepas SPM tu, cikgu tanya, you nak masuk sains ke nak masuk doktor? Boleh pilih. Boleh pilih. Semua dapat. Kerja mana pilih doktor tu, semua dapat doktor, pilih sains. Fakulti sains lah, jadi engineer apa semua sekali. Senang. Di asrama penuh memang cara dia macam tu. Memang cara macam tu. Okey, jadi sepanjang pengalaman lah Prof, apa yang Prof rasa susah lah? Kan tadi kata senang kan, yang susah nak, sebenarnya jadi doktor ni bukan senang. Betul. Yang paling susah saya rasa lah untuk menyedarkan masyarakat. Menyedarkan masyarakat bahawa perubatan ni dia menyeluruh. Betul. Menyeluruh. Ramai orang fikir apa ubat tu adalah sebagai pengubatan. Kan? Maksudnya demam, Panadol je lah. Kan? Selain daripada tu tak ada. Katalah orang kencing manis lah. Kencing manis. Kencing manis, kena makan ubat kencing manis. Betul. Dia tak ada konsep apa lagi cara lain nak kawal kencing manis ni. Sebab sekarang ni saya faham betul-betul tidak semestinya apa tu makan ubat saja untuk kawal kencing manis ni. Jaga makan. Jaga makan. Bahkan saya telah jelas perjalanan kita ni memang jauh lah sebab kita nak buat konsep baru. Contohnya kita konsep perubatan Islam ni apa dia? Contohnya katalah makanan tu sebagai ubat. Betul. Kita nak bagi orang faham makanan sebagai ubat. Kerana orang faham ubat tu ubat lah, makanan.
sebenarnya makanan tu sebagai ubat. Lagi apa dia? Time as medicine atau masa pun sebagai ubat juga. Betul. Time as medicine. Maksudnya macam mana? Maksudnya masa tidur pukul berapa, masa bangun pukul berapa. Itu juga sebagai ubat. Lagi apa dia lah? Ni EMF dia panggil electromagnetic field. EMF ni pun sebagai ubat je. Apa maksudnya saya ni? Maksudnya banyak study-study ataupun kajian-kajian yang baru dia menunjukkan bahawa electromagnetic field yang dihasilkan oleh handphone, laptop, komputer, itu mempengaruhi kesihatan. Banyak study-study terbaru menunjukkan orang lelaki kurangnya subur tu dikaitkan dengan ni. Dia letak handphone ni dalam poket. Dia mempengaruhi kualiti benih dia, spermatozoa macam ni. Banyak benda-benda macam tu. Jadi benda-benda macam ni lah saya nak kongsikan dengan orang. Jadi maksudnya apa? Masuk perubatan ni bukan saja dia pil, bukan saja suntikan, bukan saja pembedahan. Kehidupan harian tu. Ini sebenarnya saya relate dengan apa yang zaman Rasulullah SAW kan ada satu kisah di mana Rasulullah ni diberi hadiah tau. Diberi hadiah. Salah satu daripada hadiah macam wang ke emas tu dia semua dia terima. Satu yang dia tak terima. Apa dia? Apa bro? Tabib, dukun. Dukun dia tak terima. Sebab apa dia kata kita satu bangsa yang inilah ada hadis kita satu bangsa yang tidak makan kecuali lapar dan bila makan tidak terlalu kenyang. Jadi dia berkaitan dengan makanan kan. Jadi banyak benda yang pada hari ini kita tersalah tau. Betul. Tersalah pasal apa? Sebab kita dihidangkan oleh orang barat mengatakan ubat itu adalah ubat. Betul. Makanan tidak ubat. Kau Betul. makanlah apa yang kau suka. Gitu. Kalau kata sakit pun ubat ada. Betul. Kita terlampau bergantung kepada ubat. Kan? Itulah sejarah perubatan moden. Betul. Sampai sekarang teknologi moden pun lapar pun makan pil. Tak payah makan nasi, tak payah makan sayur, tak payah makan buah kan. Okey, jadi Prof, asalnya Prof maksudnya doktor yang tak ada fokus lah. Maknanya buat semua. Okey, betul. Pada mulanya bidang saya dia panggil bidang preventive medicine. Makna bidang perubatan pencegahan. Kita tengok katalah contoh kecil manis. Kita tengok kan bilangan pesakit-pesakit kecil manis makin lama naik kan. Jadi bidang saya lah nak tengok trend tu nak meningkatnya itu macam mana nak buat supaya tidak makin menaik. Bukan saja nak bagi ubat setiap orang tu. Betul. Kita nak tengok secara trend apa benda yang kita buat tak betul ni. Kan semakin naik. Contoh yang paling dekat adalah buah pinggang lah. Buah pinggang yang kita perjuang selama ni kan. Kita tengok mereka yang kena buah pinggang ni makin lama makin naik. Daripada 9,000 naik 10,000. Daripada 10,000 naik 10,500 setiap tahun. Dan kos pun meningkat sehingga 3.3 bilion setahun untuk merawat mereka-mereka ada masalah buah pinggang. Itu bidang saya. Tengok trend ni menaik, macam mana kita nak buat? Takkan kita nak tengok saja gitu saja kan. Jadi saya merangka apa cara nak buat supaya trend tu tak menaik. Ini dia cara bila kena buat screening dan bila kita tahu daripada awal tahap 3 tahu dan kita ada panggil langkah-langkah supaya dia ni tak menjadi tahap 4, tahap 5 dan tak jadi dialisis. Okay. Itulah yang saya fokus sekarang ni maksudnya itulah konsep kita mengapa kita kata kita nak buat podcast ni reset tau. Kita nak reset body lah. Body ni kan semua tu berasal daripada body. Body bagus. Intan dulu masa muda macam mana? Semua bagus kan? Jantung jalan lancar, buah pinggang jalan lancar. Semua orang bermula daripada itu kan? Tapi disebabkan makanan dia kurang aktiviti, lama-lama kena kecil manis, lama-lama kena darah tinggi, lama-lama kena buah pinggang. Jadi bila dah kena tu nak kena reset lah. Inilah tugas kita.
Tugas yang besar ni, ini merupakan perjuangan lah. Perjuangan kita untuk reset body ni. Reset body tu penting kan Prof kan? Ya. Okey, jadi yang saya tahu Prof adalah seorang doktor pakar kencing manis kan? Ya. Cuma Prof lagi fokus sekarang kepada buah pinggang. Buah pinggang. Kenapa Prof boleh pilih untuk Tukar bidang lah okey. kan? Dia macam ni tau. Kan bidang saya bidang pencegahan, perubatan pencegahan ni. Jadi saya nampak kencing manis ni ataupun saya nampak bidang buah pinggang ni orang lebih terkesan tau. Terkesan. Kalau kencing manis, apa kencing manis biasa sajalah. Orang tidak trigger ataupun tidak menyebabkan orang tu terfikir nak ambil tindakan. Sebab kencing manis. Betul. So what? Kan? Jadi maksudnya, tapi kalau buah pinggang ni, doktor kata, kau ni dah tahap 5 ni, nak kena dialisis. Baru orang tersentak tu. Betul ke? Itulah, masa itulah kita senang lah nak ubah cara dia, cara fikir dia. Makcik ni dah tahap 5 ni, kalau tak ikut benda-benda macam ni, makcik kena dialisis. Jadi orang mencari lah kan, senang lah nak communicate, senang nak bagi tahu, ni langkah 1, 2, 3, 4, 5, buat macam ni. Kalau tak kau kena dialisis. Macam tu. Lagi senang lah untuk mempengaruhi orang untuk merubah. Jadi apabila kita kepegang mereka ni untuk buah pinggang, dengan sendirinya kencing manis mereka terkawal. Darah tinggi mereka terkawal. Kan? Dan lain-lain lah, stroke ke. Sakit jantung apa semua kan Prof. Betul. Okey, jadi itulah betul lah yang saya perhatikan pun Prof. Dulu kita bermula daripada 2020 rasanya setiap tahun dalam 2,300 je kan Prof kan? Betul. Pesakit buah pinggang. Jadi semakin tahun semakin meningkat. Sedangkan teknologi perubatan kita makin bagus juga kan? Jadi kalau bagi pendapat Prof, sebenarnya apa punca lah kan yang boleh menyebabkan setiap tahun makin naik, makin turun. Betul. Yang pertama sekali ialah sebab population. Bilangan penduduk semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Jadi secara naturalnya macam tu. Yang keduanya ialah disebabkan oleh umur mereka semakin panjang. Dulu umur jangka hayat lah. Jangka hayat 60 tahun je. Ataupun bermula dengan 50 tahun, naik pada 60, naik pada 70. Jadi dia punya jangka hayat tu makin lama makin panjang sebab ada perubatan banyak kan. Sakit orang buat. Kalau dulu kalau kena sakit jantung, tunggu mati lah. Tapi sekarang ni bila sakit jantung ada buat angiogram, ada buat bypass, ada buat stent. Jadi boleh hidup lagi kan. Itu satu. Jadi perubatan ni, perkembangan perubatan je main peranan lah kan. Jadi makin lama orang jangka hayat dia lagi panjang. Yang ketiga ialah disebabkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri pun dia buat banyak screening. Program-program pencegahan. Tahu awal macam ni nak buat. Kempen kesedaran, macam mana cara makan apa semua. Contohnya makan suku-suku separuh, plan tu. Jadi makna macam ni rupanya. Jadi orang ikut. Jadi itulah menyebabkan tu. Jadi bila jangka hayat lagi panjang, bilangan penduduk lagi banyak, industri perubatan pun, perkembangan perubatan pun lagi elok. Jadi itu menyebabkan mereka ni hidup lagi lama. Dan bila kita dah semakin berumur, fungsi buah pinggang makin kurang. Jadi itulah kenalah kencing manis, darah tinggi, stroke dan juga buah pinggang tadi. Faham, mungkin disebabkan populasi lah kan. Rakyat Malaysia makin meningkat. Jadi kalau ikutkan gaya hidup lah Prof kan. Sebenarnya faktor apa yang selalu menyumbang banyaknya kepada masalah buah pinggang? Okey. Ada beberapa faktor lah. Dia bukan satu faktor. Faktor pertama ialah disebabkan oleh gaya hidup, makanan tu. Makan tu sendiri. Makanan tu kita terlalu banyak mengamalkan protein haiwan. Daging banyak. Dan terutama kita di Kelantan ni, kita punya pemakanan ni lain sikit lah. Orang yang tak makan, kita makan. Apa dia contoh? Contohnya kerabu perut je. Sedap tu Prof. Kerabu perut, lepas tu perut bakar. Orang lain tak makan ke? Kita je makan. Dan dia ni banyak. Satu lagi yang saya tengok yang banyak ni yang dipanggil
lemak bakar. Lemak sedap tu. Harga dia bukan main. Sedap, Aduh. Prof. Lemak bakar orang boleh makan lemak tau. Betul. Jadi bila makanan-makanan tu, itulah yang menyebabkan dan kita suka goreng-gorengan ni. Goreng-goreng pun main peranan juga. Jadi makanan lah paling utama dan kita juga terpengaruh dengan makanan viral. Makanan viral. Air balang lah. Semua tu jadi untuk orang lebih suka, mereka bagi manis gila lah. Jadi ketagih. Nak pergi carilah air balang lah, air apa semua sekali dan benda tu. Jadi makanan yang pertama. Yang keduanya ialah kesibukan kita ni disebabkan oleh kerja lah. Kita tak ada masa untuk pergi exercise, tak ada masa nak santai. Jadi satunya kita tak exercise. Yang keduanya bila stres kerja ni menyebabkan apa? Menyebabkan kita stres dan stresnya darah tinggi pula. Bila darah tinggi menyebabkan faktor makanan tadi kolesterol naik, kecil manis pun ada. Jadi benda-benda macam itulah. Okay, Prof. Jadi yang boleh kita simpulkan adalah faktor pemakanan dan gaya hidup itu Gaya sendiri hidup, kan, Prof. betul. Jadi sebabkan itulah hari ni Prof pilih tajuk reset body kan. Reset body. Okey, betul. jadi kalau kita bincang pasal tajuk ni Prof, sebenarnya yang dimaksudkan reset ni macam mana? Kita nak bermula dekat mana? Okey, kita bermula dengan kita kena ingat bahawa kita bermula dengan body yang sihat. Kita dilahirkan sempurna. Betul. Walaupun adalah orang yang kurang sempurna kan. Tetapi lahir sempurna. Sebab apa? Sebab ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia ni, insan ni dalam sebaik-baik kejadian. Maksudnya kau lahir tu badan dah cukup lengkap dengan semua anggota. Cukup fungsi dia. Tetapi disebabkan faktor-faktor kehidupan kita, lifestyle kita, kadang-kadang tengok ada kecil manis lah, kita makan. Tengok orang kita kat sini lah, di Kelantan, di tempat lain pun, tengok umur 40 ataupun sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi, disebabkan pemakanan. Maggi lah, makanan yang fast food lah, itu menyebabkan naik-naik kan. Jadi, itulah maknanya bila kita dah sampai, tengok-tengok ada kecil manis, kena ada buah pinggang, tengok ada darah tinggi, tengok ada kena stroke, sakit jantung. Tapi umur dia muda lagi ataupun dia masih lagi boleh berfungsi lah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Inilah timbulnya perkataan reset tu. Reset bukan parti saja, reset kan. Jadi kita reset body lah. Maksudnya macam mana? Kau ni boleh lagi ni, tapi kena tukarlah cara makan, buat exercise, tidur pukul berapa. Jadi saya nak buat gerakan supaya orang tahu bahawa kita kena wajib lah untuk reset body supaya kita nak beramal ibadat kan. Jadi kita amal ibadat dengan sempurna. Jadi bayangkan orang yang sakit, tak boleh nak sujud, duduk atas kursi, solat. Jadi saya tak nak tengok benda-benda macam tu. Jadi benda tu boleh buat lah. Contoh orang buat pinggang ke. Kalau kita tak reset, akhirnya dia akan berakhir dengan dialisis. Kalau orang darah tinggi pun macam tu, dia berakhir dengan stroke, berakhir dengan serangan jantung. Kalau kecil manis, kalau kita tak reset, dia berakhir dengan apa? Dengan kaki dia kena potong, kan? Jadi benda-benda macam tu lah. Jadi kita nak kena reset. Tahu ada darah tinggi, kita set macam mana nak buat. Bukan setakat makan ubat tau. Bukan setakat makan ubat. Jadi saya nak bawa kesedaran bahawa makanan tu sebagai ubat. Makanan kita tu sebagai ubat. Masa makan, masa tidur sebagai ubat. Dan juga cahaya matahari sebagai ubat. Kan? Grounding juga sebagai ubat. Jadi banyak benda-benda yang saya nampak lah kita tidak guna sepenuhnya. Betul. Apa faktor dia? Mungkin orang tak tahu. Betul. Kan? Jadi kena tahu. Saya ambil contoh. Apa berlaku bila orang kena stroke? Orang kena stroke, doktor bagi ubat cair darah kan. Selain daripada ubat cair darah tu, ada ke tidak cara lain yang boleh
mencairkan darah tu. Cara yang asli. Cara asli. Ada tak? Kalau saya tak belajar dengan Prof, saya tak tahu. Bagi saya tak jadi, ada lah Prof. Jawabnya ada. Ada. Dan Kena belajar. ni study ni, kajian banyak dilakukan. Yang saya selalu sebut lah grounding tu. Oh, grounding boleh. Grounding adalah cara yang natural untuk kita jadi darah tu cair, boleh berfungsi dengan normal. Tu sebab kena buat grounding. Grounding ni maksudnya kita jalan kaki ayam lah. Paling kurang 3 kali seminggu. Macam tu kita buat. Jadi kita ajar benda-benda tu. Tapi ramai orang tak tahu. Kalau doktor perubatan moden ni, ingat, kena stroke ke, kena ni, heart attack ke serangan jantung, bagi buat cair darah. Habis lah. Dan dia itulah yang berakhir dengan 10-15 jenis ubat. Betul. Intan bayangkan, Intan ni sanggup ke tidak makan ubat 10 jenis tak tu sanggup, Prof. sepanjang hayat. Tak sanggup Prof. Jadi tu sebabnya kadang-kadang doktor bagi ubat. Doktor bagilah ubat. Dia ambil je ubat bawa balik. Tapi tengok-tengok. Selonggok. Bila dia meninggal kan, selonggok ubat bawah katil. Betul Prof. Jadi inilah. Jadi saya rasa bertanggungjawab lah untuk kita explore benda. Banyak benda yang sebenarnya Rasulullah SAW dah tunjukkan jalan. Betul. Apa yang Rasulullah tunjukkan. Tadilah hadis tadi. Bahkan banyak lagi hadis-hadis lain yang berkenaan dengan kesihatan. Betul. Dalam kita solat sendiri pun, kita letak afiat tu dalam doa kunut ada, dalam bacaan dua sujud, antara dua sujud tu nombor 2 tau. Selepas hidayat. Kan? Selepas hidayat tu nombor 2. Nombor 2 maksudnya penting sebenarnya afiat ni, kesihatan ni. Betul, Prof. Rezeki kan, rezeki berbeza. Ada orang Allah Ta'ala bagi rezeki sihat. Doa kunut lah, doa kunut. Doa kunut nombor 2. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, kan? Afiat tu. Selepas hidayat tu, kita dah minta terus. Menunjukkan betapa pentingnya afiat tu. Jadi inilah nak suruh timbul kesedaran. Kau sakit kan? Habis buat apa? Makan ubat saja. Makanan tak tukar, cara tidur tak tukar. Cara tidur ni pun lagi, makna banyak benda penting. Cara tidur, pukul apa awak tidur, pukul apa awak bangun, macam mana tidur tu, semua ni main peranan. Jadi kita nak timbul kesadaran. Inilah kata nak reset, bahawa kau sekarang ni umur 40-50 tahun, ada pelbagai penyakit, takkan nak biar macam tu saja. Jadi nak timbul kesadaran, okey, kena reset lah, makan apa, tidur pukul berapa, kan? Apa jenis makanan, semua tu kena buat. Itulah yang susah tu kan Prof. Inilah yang dikatakan reset ni, kita nak reset body. Kita bermula daripada bawah balik. Kita tukar daripada awal bangun tidur, waktu makan, cara makan, semua kita ubah. Betul. Jadi semua tu kita ambil kira lah supaya sihat. Jadi sekarang ni saya nak semua orang faham bahawa untuk sihat tu bukan saja melalui makan ubat. Kadang-kadang kat klinik kita saya macam, aduh sedihnya kau ni tak faham macam aku faham. Contohnya macam ni. Kita bila kita patient datang nak balik tu, kita bagilah. Contohnya kata kita bagi ubat biasa pun ada. Dan juga supaya dia kurangkan makan daging, ayam apa semua tu, kita bagikan minuman protein satu buah pelavo kan kita bagi. Kadang-kadang pesakit tak nak ambil tau. Sebab apa? Sebab dia kata ni bukan ubat. Faham tak? Faham. Jadi maksudnya bagi mereka ni, ubat tu adalah apa dia ubat. Jadi tak ada dalam kamus dia bahawa makanan pun sebagai ubat. Tak ada. Itu sebabnya dia banyak ubat kan. Tapi penyakit tu tak terkawal juga. Betul Prof. Kalau orang kata satu jabir ubat kan. Sejabir ubat. Lepas tu balik. Kecemasan tak terkawal, darah tinggi tak terkawal. Tengok-tengok buah pinggang tahap 5 doktor suruh dialisis. Betul lah. Lepas tu tak nak dialisis. Inilah kena reset ni. Kan Kena Prof, sebab reset body. memang kita pun tahu kebanyakan rakyat Kelantan sendiri pun Prof, tak naklah makan ubat, nanti kena dengan buah pinggang. Tapi tak nak kontrol makan. Makan tak kontrol. Makan tak Tidur kontrol. tak kontrol. Tidur pun tak kontrol. Kencing manis
melambung tinggi. Betul. Ubat tak makan. So dua-dua keadaan tidak sihat kan. Okey, jadi Prof, Intan nak tanya juga komen Prof tentang sekarang ramai dah anak muda yang faham Prof tentang kesihatan. Tapi ada yang mungkin terlebih faham ataupun salah cara faham. Okey. Ada yang exercise sebelah malam. Betul. Sibuk ni siang hari tak boleh nak exercise. Jadi malam baru exercise. Jadi sebenarnya Prof, betul ke tidak waktu exercise tu? Okey, waktu malam ni dia berkait macam ni tau. Mm-mm. Waktu ni badan kita ni terkait dengan cahaya tau, cahaya. Kan kita siang hari ada cahaya bulan, siang hari ada matahari kan, matahari keluar. Jadi daripada matahari keluar sehingga matahari terbenam tu, dia memberi kesan kepada body kita. Memberi kesan pada pengeluaran hormon dalam badan kita. Jadi sebelah malam kita untuk kita rehat kan, hormon kortisol tinggi. Bermula bila matahari jatuh tu, kortisol start naik. Kortisol start naik. Jadi apa guna kortisol ni? Untuk induce bukan siang hari kortisol. Malam melatonin, terbalik. Kortisol ni untuk kecergasan badan kan. Kecergasan badan, untuk exercise. Kemudian melatonin ni untuk tidur tau. Dia mula keluar dan dia peaknya waktu tengah malam lah. Makin kurang dan jadi ini sesuai dengan fisiologi badan kita. Tetapi apabila kita exercise sebelah malam, badan kita pada masa tu nak berehat. Kita perlu tidur dan berehat. Kerana apa? Kerana kita bila kita guna dia akan berlaku tissue injury. Ada yang rosak, ada yang mati. Jadi bila pemulihan tu berlaku, sebab tu tidur. Jadi kalau kita katalah kalau tiap malam exercise lagi teruk lah. Walaupun 3 kali seminggu pun sekalipun, sebelah malam dia tak ada proses pemulihan tu tak berlaku. Jadi itu sebabnya makin lama dia makin teruk dan akhirnya pelbagai penyakit akan ada. Walaupun nampak dia exercise. Jadi exercise sebelah malam ni tak bagus sebenarnya. Kena exercise waktu siang. Hari. Malam ni waktu untuk tidur. Dan tidur ni pun ada syarat-syarat dia. Kena tidur awal. Betul. Sesuai dengan body kita. Dan dia tak boleh nak makan selama 4 jam sebelum. Jadi banyaklah rejim-rejim dia untuk kita tahu. Jadi sesuai dengan fisiologi kita dan juga kejadian yang Allah SWT aturkan. Jadi untuk kita kekal sihat, kita ikut je lah. Pattern yang Allah SWT aturkan tu. Betul. Cuma Prof, sebenarnya kita banyak yang keliru Prof. Sebab banyak idea barat kan. Ada yang cakap 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam buat kerja amal ataupun bersama dengan keluarga kan. Jadi sama juga macam makan Prof. Kalau ikut ideologi barat, 6 kali sehari Prof. Kan, pagi breakfast, lepas tu minum pagi, lunch, lepas tu supper apa semua tu, high tea, dinner, lepas tu supper pula. Jadi kalau komen Prof sendiri macam mana? Perlu ke sampai kita 6 kali sehari? Sebenarnya itu merosakkan kita. Sebab orang Zionis dan juga orang kapitalis ni, dia mencipta menu-menu, dia mencipta masa makan supaya dia dapat menjual barang-barang dia. Teh ke kopi ke. Ini engkau makan pagi sekali, lepas tu pukul 10 makan pula. So dia buat macam tu. Kalau pergi seminar dia atur macam tu. Itu yang kata 6 kali sehari. Betul. Tapi kita nak rujuk pada siapa? Terujuk pada Rasulullah SAW. Kita adalah Rasulullah ni adalah diutuskan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutuskan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Apa yang Rasulullah bagi rahmat? Dia Rasulullah tunjukkan macam mana. Rasulullah makan berapa kali sehari? Yang saya tahu banyak puasa Prof. Kalau satu hari tu mungkin 2 kali. Sekali sehari. Sekali sehari. Rasulullah makan sekali sehari. Sahabat makan 2 kali sehari. Kita makan 5-6 kali sehari. Itulah bezanya. Itu sebabnya banyak penyakit. Kan? Betul. Dan ada hadis sahih yang di mana Aisyah melaporkan
pernah Rasulullah ni Mm-mm. tak masak dia. Aisyah mengatakan bahawa pernah beberapa bulan sampai 2 bulan dia macam dapur dia tak berasap tau. Oh. Sampai masuk bulan ketiga tak berasap dapur dia. Maksud dia tak masak apa-apa. Dia makan apa? Buah kurma dengan air zam-zam. Oh. Jadi itulah kehidupan Rasulullah tunjukkan. Mm-mm. Jadi kita seboleh-bolehnya kita jangan larilah daripada pattern yang Rasulullah tunjukkan. Ni sampai 6 kali sehari makan ni apa cerita? Betul. Well, okay. Dari segi saintifik pula macam mana kita nak hubung kaitkan kerapan makan ni. Bila kita kerap makan, buah pinggang terpaksa proses. Hati terpaksa proses. Semua organ-organ ni usus pun sentiasa bekerja. Masa mana dia nak rehat? Jadi kalau kita makan sekali sehari itu sebabnya saya nak bawa konsep OMAD tu. One meal a day tu. Sebenarnya ada asas dia lah. Macam tu. Jadi tu makanan yang utama kita kena buat. Dan kehidupan kita ni tidak berkata body saja. Mind, body and soul dia panggil. Minda, body dan juga roh ataupun rohani. Itu tiga-tiga kena jaga dan perlu seimbang. Barulah kita sihat. Jadi itulah Prof sedikit tentang riset yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya Prof kalau pasal makan sekali sehari, kalau tidur pula Prof berapa jam sebenarnya satu hari? Tidur dia sebenarnya dia tidak mengira jumlah jam tu. Yang penting sekali kualiti tidur tu. Kualiti tidur. Ada setengah orang dia perlu 4 jam, ada yang 5 jam. Tapi yang pentingnya masa bila tau. Yang pentingnya sesuai dengan fisiologi badan kita, di mana badan kita nak berehat. Hari itu bermula pukul 11, antara pukul 11 hingga pukul 3. Lebih kurang 4 jam lah. 4 jam. Itu minimal lah. Pukul 11 hingga pukul 3. Itu masa kita kena tidur. Pasal apa? Sebab pada masa itulah body kita ni nak mengeluarkan toksin daripada badan. Hati. Nak detox apa semua sekali. Tu masa tu yang kena tidurnya. Betul. Jadi kalau kita tak tidur macam tu pukul 5 baru nak tidur, Baru nak tidur. ataupun lepas subuh baru kita tidur, dia tak ikut fisiologi badan lah. Inilah semua nak kena reset. Sebab apa? Sebab ada orang kata tak apa, tak tidur pun. Ya betul. Ni Intan pernah dengar tak kajian-kajian yang menunjukkan bahawa orang kerja malam ni, kerja malam, kerja shift ni, dan juga orang yang tak tidur malam, nurse ke, kerja bomber ke, dia banyak 2 perkara tau. Yang pertama ialah dia banyak kena sakit jantung. Sakit jantung. Yang kedua kena barah. Macam mana sebenarnya Prof berlaku? Sebab dia berlaku perubahan-perubahan. Sebab keradangan tu banyak. Sebab dia tak tidur. Dia tak tidur. Bila tak tidur, badan ni tak boleh nak keluarkan toksin. Jadi bila toksin sentiasa banyak, jadi keradangan tu sentiasa dalam badan dia. Toksin terlalu banyak dalam badan. Boleh menyebabkan sampai kanser. Dan toksin inilah yang trigger ataupun yang menyebabkan berlaku perubahan pada sel, berlaku perubahan pada DNA dan akhirnya DNA itu bertukar menjadi darah. Ini banyak kajian-kajian saintifik yang menunjukkan hubung kait antara tidur malam ni ataupun tak tidur malam dengan penyakit-penyakit itu. Kajian di USA menunjukkan bahawa ni bomber kan dia tak tidur kan. Bomber dia banyak sangat, tinggi sangat terjadinya penyakit jantung. Di kalangan mereka. Nurse pun macam tu, dia banyak berlaku pelbagai jenis kanser. Kerana dia pun tak tidur malam shift. Macam tu. Macam mana Prof kita nak tangani? Nak tangani kita kena kita kena dia nak isu dia apa? Isu inflammation. Keradangan yang ada dalam badan tu. Jadi keradangan ni lah yang menyebabkan berlakunya perubahan pada DNA pada sel. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada berlaku keradangan ni? Katalah ada berlaku. Aku kerja nurse lah contohnya. Tak tidur malam. Isu dianya sebab keradangan. Jadi macam mana kita nak kurangkan keradangan? Itulah pemakanan tu penting. Waktu makan pun penting. Walaupun kerja malam, tapi janganlah makan pukul 1, pukul 2 pagi. Boleh tukar kan? Sebelum pergi kerja tu, sebelum maghrib tu makan dulu.
Jam malam ni walaupun penat, jangan makan. Jangan makan. Dah kurang dah kan. Lepas tu rawatan lain. Rawatan apa? Untuk menghilangkan keradangan tu gunalah rawatan hidrogen terapi. Dia boleh kurangkan. Jadi benda-benda macam tu lah kita kena faham. Kena tahu. Faham. Walaupun nampak macam simple, ringkas kan Prof kan. Tapi tu isu yang paling orang terlepas pandang lah Prof pasal makan. Kadang-kadang kita tengok je apa yang ada kita makan. Sedangkan kita adalah apa yang kita makan Prof kan. Hubung kait antara usus dengan otak. Itu kan Prof cakap. Sebab usus adalah otak yang kedua kan. Okey. Jadi tentang masyarakat kita lah Prof. Bagi pandangan Prof lah, masyarakat mana yang sepatutnya kita contohi lah? Ada ke tak ada? Ke Okey, sama? masyarakat mana yang perlu contohi? Kalau sayanya apa yang Rasulullah telah sebut jadi model kita. Betul. Selain pada Rasulullah, okey, dia untuk hari inilah hari ini sebab kita tak hidup zaman Rasulullah kan. Tapi dia adalah. Tapi kita boleh tirulah cara makan dia macam mana, apa jenis makanan dia suka makan. Sambil contohnya makan Rasulullah, antara kegemaran Rasulullah adalah dia suka roti yang diperbuat daripada bali. Mengapa bali sekali? Rupanya bali ni dia fiber dia tinggi, dia zat banyak, vitamin, mineral semua banyak, glycemic index dia paling rendah. Jadi itulah sebab. Jadi kita walaupun kita tak biasa ataupun kita kadang-kadang kita minum air bali saja, kita cuba tingkatkan kesedaran bahawa bali ni bagus. Dan bali ni boleh buat macam-macam. Boleh buat lempeng, boleh buat talbina. Satu lagi kegemaran Rasulullah adalah talbina. Talbina ni bubur yang dibuat daripada bali juga. Jadi kita kena cuba ejah diri kita suka barang-barang makanan yang Rasulullah suka. Tu yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak tengok waktu sekarang, dunia sekarang ni, ada ke tidak orang yang sihat? Yang elak, yang tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit jantung, tak ada barah. Ada ke tidak dalam dunia ni? Ada. Kat mana? Saya tahu kalau sekarang Prof, masyarakat paling sihat Jepun lah Prof. Kan? Okey, Jepun lah. betul. Banyak berjalan. Di dalam dunia ni ada lebih kurang 6 tempat. 6 tempat. Dia panggil Blue Zone. Blue Zone. Blue Zone ni maksudnya ada ini sejarah lah. Sejarah yang mana dia ni mengembara. Tengok tempat-tempat mana yang orang paling sihat lah. Jangka hayat dia tinggi, tak ada penyakit. Adalah beberapa. Salah satunya Sardinia. Sardinia di Italia ada, di Amerika ada, di mana, di apa ni, yang paling dekat ni di Jepun lah, Jepun. Hokkaido. Jadi apa cara dia, macam mana dia boleh sihat? Satu lagi di Hunza Valley. Pakistan. Jadi Pakistan Utara. Jadi apa yang menyebabkan dia ni dalam blue zone? Apakah aktiviti dia menyebab berbeza dengan orang lain? Makanan dia. Dia banyak makan sayur, makan buah. Tak makan banyak ni daging-daging ni. Bahkan tak ada daging langsung. Tu sebab kulit dia elok, cantik, lembut. Jadi tu nombor satu. Dia amalkan tu pemakanan dia. Dan orang yang paling panjang usia dia adalah juga di Jepun. Dan paling ramai lah yang berumur 100 tahun. Kita kat Malaysia ni ada berapa ramai orang yang umur 100 tahun? Ramai Prof. Boleh kira dengan jari kan. Boleh kira. Jadi dia paling ramai. Umur 1 tahun ni boleh panjat pokok lagi. Masya Allah. Kita adalah seorang dua kan. Yang umur 1 tahun tapi tak bermain lah. Dengan wheelchair. Betul. Umur dah 1 tahun bawa wheelchair lah. Jadi maksudnya macam tu. Jadi ada masyarakat Masih yang macam ada. tu. Jadi kita kena, itulah kita nak bawa. Kalau nak sihat, kita kurangkan sikit amalkan protein haiwan. Itu nombor satu kan. Kena tukar, dia aktif. Lepas tu dalam komuniti dia bagus. Dia tak ada stres, hilang stres, jumpa. Bagus lah. Itu kehidupan kat mana tu? Kat kampung-kampung kita masih ada. Jadi rasanya perjuangan kita nak reset komuniti juga. Komuniti pun kena reset. Betul. Ataupun masyarakat kita reset, kita nak kumpulkan
masyarakat-masyarakat yang boleh adakan kehidupan macam tu dan kekal sihat, saya nak tengok satu komuniti yang boleh umur 100 tahun ke atas. Masya Allah. Macam mana tu? Ramai yang umur 100 tahun ke atas. Kita boleh buat lah. Betul. Mungkin kat sini tak ada lah. Kat Kubah Krian ni sekiranya dah besar kan. Dah besar dah. Kita tengok tempat lain lah, gunung ke. Oh, gunung. Kat gunung tu kita buat satu komuniti blue zone. Blue zone. Gunung. Macam mana masyarakat kat sana? Kita kena ada lah. Saya rasa boleh buat tu. Boleh buat, insyaAllah. Kan? Sebab sekarang pun dah ramai yang ada kesedaran, Prof. Cuma tak faham lagi macam mana cara nak buat. Contoh macam sakit kencing manis, kolesterol ataupun darah tinggi. Ramai yang cakap genetik, Prof. Sedangkan yang diturun-temurunkan adalah gaya makan. Gaya makan. Kan? Makan nasi banyak, makan lauk kurang. Okey, Prof. Tadi saya ada dengar Prof cakap tentang kita kena kurangkan pengambilan protein haiwan. Betul. Sebenarnya kenapa, Prof? Faktor sebenarnya lah. Walaupun boleh dikatakan orang yang sihat pun perlu kurangkanlah, elok kurangkan. Betul. Protein haiwan ni ada beberapa ciri. Yang pertama sekali kajiannya menunjukkan bahawa kita ni perlu banyak fiber. Fiber ni dia tak ada dalam haiwan. Betul. Dia ada dalam tumbuhan. Fiber ni supaya perjalanan usus kita elok, penyerapan zat mineral semua bagus. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bila protein haiwan ni dia masuk dalam badan, dia menyebabkan dia panggil hyperfiltration. Maksudnya bila protein haiwan ni kita makan, salur darah ni dia kembang besar tau. Arteriol besar. Jadi apabila kembang besar, jadi menyebabkan filtration, penapisan buah pinggang tu terlalu banyak. Sebenarnya itu menyebabkan ada leakage, ada apa protein tu keluar lah daripada hyperfiltration. Kemudian dalam protein haiwan ni juga tinggi kandungan fosfat. Fosfat ni tak ada dalam tumbuhan. Dalam haiwan saja ada. Jadi fosfat tu menyebabkan hyperphosphatemia ataupun fosfat yang tinggi dalam darah. Ini pun tak bagus ya. Fosfat ni dia menyebabkan gangguan metabolisme kalsium, menyebabkan tulang kita reput, senang patah, kan? Dan juga dalam protein haiwan ni dia tak ada probiotik. Probiotik tak ada. Tak ada probiotik. Jadi probiotik ni penting untuk bakteria-bakteria yang bagus dalam badan. Jadi banyaklah benda faktor-faktor mengapa kita ni semakin teruk semakin masyarakat yang hidupnya lama ni dia memang fokus pada pemakanan. Faham? Okey. Ramai yang pandang mudah, Prof. Kalau sakit buah pinggang ni, cara yang mudah adalah dialisis ataupun transplant. Kalau bagi pendapat Prof sendiri macam mana? Okey, ada dua aliran lah. Ada setengah orang dia tak nak menyusahkan diri. Betul. Nak makan semua nak makan. Tapi dia tak selesai lah, tak selesai masalah. Dia bolehlah makan apa semua. Tapi kalau kita nak betul-betul sihat, kita memang kena jaga makan. Saya suka pendekatan yang Rasulullah bagilah. Kalau kita atur kehidupan kita, cara dibawa oleh Rasulullah, kita akan kekal sihat. Betul. Dari segi pemakanan. Rasulullah tidak makan daging tu setiap hari. Betul. Saya dengar orang cerita, daging ni dia 40 hari makan sekali. 40 hari makan sekali. Itu saja. Betul. Dia bukan macam tu. Dia banyak makan serat yang Prof cakap tadi tu kan. Bali apa semua. Okey. Jadi kalau dari segi transplant pula Prof macam mana? Dialisis transplant ni bagi mereka-mereka yang tak ada pilihan lah. Saya nak cerita. Saya jumpa 2-3 minggu lepas di KL. Dia ni dia rosak buah pinggang lah. Lepas tu dia buat transplant. Yang pertama dia buat transplant, pergi ke rasa China ke, beli, buat transplant. Cuma bertahan 1 tahun saja. Sekejap Setahun je. Lepas tu rosak balik buah pinggang dia. Tak boleh. Sebab buah pinggang ni benda asing kan. Buah pinggang orang lain. Iyalah. Buah asing jadi tubuh reject. Dia terpaksa makan ubat sepanjang hayat. Steroid. Supaya. Jadi setahun. Lepas tu dia terpaksa dialisis. Dialisis. Dia ramai orang sebenarnya tak selesa dengan dialisis ni. Betul. Kan. Rutin dia. Setiap minggu duduk 3 kali. Dan duduk
sampai 4 jam. Dia orang tak selesa. Jadi dia dialisis, lepas tu dia kata nak buat transplant kali kedua. Buat kali kedua. Oh. Kali kedua pun dia pergilah. Yang pertama tu pergi China kan. Yang kedua pergi Vietnam pula. Oh, Vietnam. Vietnam. Pergi ambil lah. Itu pun fail juga. Selepas 3 tahun kan, transplant fail. Jadi orang ada lagi teruk tau. Ada lagi teruk. Ada seorang VVIP lah. Datuk ni pergi buat transplant. Tempat dia buat transplant tu, dia tidak periksa dengan betul. Rupanya orang buah pinggang yang dia ambil tu ada HIV. Jadi dia balik, dia bayar buah pinggang tu dan bayar HIV lah. Bayar. Dia kena HIV. Akhirnya meninggal. Jadi kena hati-hatilah siapa nak buat, terutamanya nak pergi overseas. Nampak benda tu senang kan? Mungkin bolehlah setahun 2 tahun. Jadi dia tidak menjamin, kalau kita tak tukar gaya hidup, dia tidak menjamin kehidupan yang lebih baik walaupun selepas transplant. Jadi yang eloknya ialah bila kita tahu saja masalah buah pinggang ni, kita kurangkan pemakanan, jaga pemakanan dan buat aktiviti supaya kita dapat kurangkan urea kreatinin. Itulah cara dia. Betul, Prof. Ada juga masyarakat kita berpandangan orang buah pinggang ni sebab utama lah kena buah pinggang ni, Prof, sebab kurang minum air. Betul ke, Prof? Dia bukan minum air. Sebab utamanya ialah darah tinggi tak terkawal, kencing manis tak terkawal, penyakit autoimun kan, ataupun disebabkan oleh ubat-ubat tahan sakit. Jadi benda-benda macam itulah yang biasa. Bukan sekadar sebab tak suka minum air lah. Bukan. Okay, Salah satu bila kurang minum air, dia menyebabkan senang ada batu karang. Satu karang ni, batu karang ni boleh menyebabkan itulah. Okey, Prof. Kalau pesakit buah pinggang, selalunya organ yang rosak selepas buah pinggang, kalau kita biarkan buah pinggang tu terus rosak, apa tu, Prof? Selepas buah pinggang kita rosak, kita biar. Selalunya dia akan merosakkan organ lain juga. Selalunya apa? Okey, dia kalau rosak, jadi maksudnya itu yang perlu buat analisis tu. Bila rosak, dia bila kita makan, kita menghasilkan urea dan kreatinin. Urea dan kreatinin merupakan racun. Betul. Kalau kita tak keluarkan, dia boleh masuk dalam otak, menyebabkan orang tu tak sedar diri dan mengganggu sistem badan, boleh menyebabkan kematian. Itu asas. Asas dia lah. Jadi cara kita kena keluarkan urea kreatinin tu. Macam mana nak keluarkan kreatinin tu? Kalau naturalnya masa kita kencing tu dia keluar. Betul. Sekarang ni dia makin lama makin kurang. Kalau orang dialisis tu langsung tak keluar kencing kan. Betul. Sebenarnya kenapa, Prof, bila dah dialisis kita tak keluarkan? Ialah sebab buah pinggang ni tak berfungsi lagi. Langsung tak berfungsi. Sebab mesin tu dah ambil alih. Fungsi buah pinggang. Jadi lama-lama makin teruk. Dia tak keluar lah. Air kencing. Macam kisah dialisis pula, Prof. Walaupun banjir, kena pergi juga dialisis kan. Saya ingat juga pengalaman 2 tahun lepas, Prof. 2024. Kampung saya banjir, kena naik perahu. Dan ramai sangat, Prof, yang dah dialisis terpaksa naik perahu lah. Betul, kena pergi juga. Kena pergi Hujan juga. ke, ribut ke, banjir ke. Betul. Kena pergi. Sebab kalau dia tak pergi, urea terlalu tinggi, dia boleh tak sedar diri. Betul. Ataupun boleh makin teruk lah, makin teruk. Jadi kena pergi juga. Okay. Jadi sepanjang pengalaman Prof merawat pesakit ni kan, Prof, ada tak kisah yang bagi inspirasi lah, ataupun Prof lagi rasa nak bantu lebih ramai orang? Okey. Salah satunya adalah saya terkesan lah dengan, sekarang ni dia ada kat sini tau. Dia daripada Kuala Lumpur. Dia asalnya dia punya kreatinin 900. Masya-Allah, tinggi. 900. Dan doktor pun dah paksa dia nak sebab dialisis, dia tak nak. Dan dia ni ada anak OKU. Dia jaga. Suami dia pun umur 70 dah rasanya, 69 gitulah. Jadi dia terpaksa, dia kata kalau dia dialisis, siapa nak jaga anak dia, OKU tadi, dan nak jaga dia pula. Jadi dia macam mana pun dia nak fight lah. So dia datang sini, duduk 2 minggu, turun. Jadi sehingga
sekarang ni turun pada 300 tu. Masya Allah. 300 dan dia alhamdulillah sihat lah, sihat. Dan dia duduk di Kuala Lumpur. Bila duduk Kuala Lumpur kat KL ni, dia kata even sekarang pun bila dia pergi follow up di hospital, dia stres sangat. Sebab doktor masih lagi bagi tahu bila nak buat ni, bila nak buat tapak, bila nak buat tapak. Jadi macam dia tak selesa lah. Dia tak selesa sangat keadaan macam tu. Dia kata padahalnya dia dah semakin pulih. Patutnya doktor ni bagilah encouragement, bagi galakan. Patutnya tanya, awak ni buat macam mana? Betul. Boleh turun macam tu, sihat lah nampak. Patutnya macam tu. Ini dok paksa sehingga semalam saya jumpa dengan dia kata saya tak nak dah pergi hospital. Oh. Trauma dia kata. Padahalnya patutnya bagi galakan lah. Makcik punya kreatinin dah bagus lah daripada 900 dah turun pada 300, bagus tu. Masih buat macam mana, apa makanan, patut macam tu lah bagi galakan kan. Ini dia kata paksa juga nak suruh dia buat tapak. Jadi itu satu perkara lah yang saya nak nak share dengan orang lain bahawa sepatutnya tak berlaku macam tu. Sepatutnya kita sebagai doktor bagi galakan. Rupanya boleh turun kreatinin. Kalau kita tak pernah tahu bahawa kreatinin tu boleh turun. Ataupun tak pernah tahu bahawa urea tu boleh turun. Jadi kita, turun. Macam mana awak buat? Sepatutnya macam tu. Sepatutnya bagi galakan. Awak pergi mana? Pergi Kelantan ya? Bagus lah, pergi lagi lah, sambung lagi. Dia datang setiap bulan tu. Setiap bulan dia datang. Alhamdulillah lah. Dan saya memang rasa macam alhamdulillah, syukurlah kita dapat membantu dia. Ada seorang lagi daripada Penang macam tu juga. Setiap bulan dia datang sini. Ini adalah mereka-mereka yang orang panggil dah confirm lah. Doktor kata engkau ni kena dialisis lah. Tak ada cara lain. Sebelum ni. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dah masuk 3-4 tahun pun dia tak ada. Orang ada yang lagi lama. 13 tahun. 13 tahun dia berjuang. Maknanya dia dah normal ni 13 tahun. Jadi walaupun dalam textbook kita belajar, doktor-doktor lah banyak yang belajar yang mengatakan bahawa buah pinggang ni kalau dah sampai tahap 45 tak boleh nak reverse. Tak boleh. Inilah kita kata kita reset. Kita tak gunalah perkataan reverse tu. Kita buat reset buah pinggang. Jadi nampak lembut sikit lah. Janganlah kacau lagi kan. Janganlah kacau Facebook kita. Kan? TikTok kita ada orang kacau. Kata mana boleh reverse. Kita tak pakai dah perkataan reverse tu. Kita pakai reset. Tak sebut pun pasal buah pinggang. Reset body. Ambil lah. Kalau kau faham lah. Kalau tak faham, terpulang. Okey. Jadi sepanjang buat rawatan ni Prof, ada juga beberapa kes yang kita tak berjaya nak bantu pesakit kan Prof kan. Sebenarnya apa faktor utama? Okey, betul tu. Ada beberapa kes. Dalam perubatan apa sekalipun, ada yang gagal tau. Kita ke hospital ke sama juga tu sebab dia ada ICU. Cuba tengok berapa orang yang meninggal dalam ICU. Kalau kita fikir tak patutnya tak meninggal lah kan. Betul. Semua ada. Semua kemudahan ada. Satu katil tu satu nurse jaga 24 jam. Tapi meninggal juga. Jadi apa lagi tempat kita? Jadi yang fail tu yang pertama kadang-kadang dia terlalu teruk sangat. Teruk sangat. Dia punya kreatinin terlalu sampai 40, punya urea sampai 40, kreatinin 1000 lebih. Dan hemoglobin terlalu rendah, tak boleh nak buat apa lah macam tu. Dia terpaksa buat dialisis juga. Ataupun dia ni tak boleh nak ikut cara kita kan. Katalah dia ni terlalu lemah, nak rendam tak boleh, buat sauna tak boleh, bekam tak boleh. Habis apa yang kita boleh buat? Tu dua kan. Yang ketiganya kadang-kadang dia ada multiple pathology dia panggil. Dia ada banyak penyakit-penyakit yang ada pada diri dia. Ada kanser lah, ada. Jadi memang tak boleh lah nak buat. Jadi itu antara faktor-faktor yang kata pasal apa fail. Okey Prof. Sebenarnya ramai yang masyarakat kita salah faham. Ramai yang datang ke Neo Medicare selepas dah sangat teruk Prof. Dah tahap 4, tahap 5. Sedangkan kita buat langkah pencegahan untuk pesakit CKD tahap 1, 2, 3. Betul. Jadi macam mana kita nak betulkan sebenarnya Prof? Pandangan Itulah masyarakat. nak betulkan tak lain dan tak bukan kita kena
buat lagi banyak Lagi lah banyak live ni. awareness lah. Live ke, podcast ke, ceramah ke, Ceramah supaya kesihatan. orang faham bahawa buah pinggang ni pada peringkat awal boleh Boleh dipulihkan. dipulihkan. Dan ramai juga yang komen Prof, sebenarnya diorang dah tahu terus. Tiba-tiba dah tahap 4, tahap 5 Bukan tahu. kan. Mungkin ada yang macam tu. Tetapi majoritinya yang mereka yang tahu dan buat tak tahu. Betul. Itu yang masalahnya. Dah tahu pada tahap 3 kan. Tapi buat tak tahu. Buat tak tahu. Sehingga bila tahu Tahap 5. terlalu teruk, bernafas sesak nafas, kaki bengkak sampai tak boleh jalan. Dah macam mana? Betul. Okey, dari sudut support daripada family pula Prof, macam mana? Penting tak untuk pesakit kronik dan pesakit Itu buah pinggang? memang penting sangatlah sebab dia terlibat dengan makan minum kan. Makan minum. Jadi kalau dia ni lelaki kan, lelaki kan tak masuk dapur Betul. kan. Jadi mestilah ada orang lain sediakan makanan untuk dia. Betul. Jadi kalau family tak support, nak makan tu beli je lah, order kat Grab je lah, macam tu kan. Jadi sampai bila dia tak akan pulih, bahkan makin teruk. Jadi family support ni cukup penting. Dan apabila dia lama sangat berpantang ni, kadang-kadang jom kita pergi makan. Kalau sebulan sekali mungkin lain lah kan. Ini mungkin setiap minggu ke, 2-3 kali seminggu ke. Jadi macam tu. Kemudian yang ketiganya ialah disiplin tak ada. Disiplin untuk berubah tu tak ada. Jadi dia lepas tu jadi tak kuat semangat lah nak berpantang apa semua ni. Nak ikut rawatan sebab lama kan. Betul. Bukannya sekejap benda ni, bukan jadi kena appendix potong sihat kan. Ada bukan macam tu. Ini adalah gaya hidup. Gaya hidup kena ubah. Kita nak betulkan yang biasa, biasakan yang betul kan Prof. Okey, jadi kata akhir lah Prof untuk hari ni. Kata akhir saya ialah mereka-mereka yang ada, tak kisahlah ada penyakit apa pun, yang penting sekali apa gelombang yang kita nak bawa ialah kita nak reset. Reset body. Maksudnya bila kau dah ada darah tinggi, maksudnya body kau dah tak sempurna. Ada kecil manis, ada barah, ada buah pinggang, masalah buah pinggang. Semua itu menunjukkan bahawa badan kau fail dah. Macam mana nak pulihkan? Itulah keluar perkataan reset ni. Kita semua kena reset. Jangan kita fikir bahawa makan ubat ni sudah cukup. Ada orang fikir, kita kan dah follow up. Tambah-tambah lagi kalau follow up VVIP lah. Kata saya follow up dengan profesor ni kat situ. Dia bangga kan. Sebenarnya tak betul lah. Okey, jadi kalau berkaitan dengan riset Prof, 3 perkara yang masyarakat boleh ubah untuk permulaan ni apa Prof? Yang pertama sekali adalah makan dia. Makan sebab kita nak bawa konsep food as medicine. Makanan sebagai ubat. Tu makan. Yang kedua ialah nak reset time as medicine. Masa juga sebagai ubat. Maksud apa? Maksud waktu tidur, waktu bangun, waktu makan. Semua tu adalah kena follow dia. Ada kan? Time as medicine, food as medicine. Satu lagi ialah kita panggil EMF. Ni. Screen time. Electromagnetic ataupun gelombang elektromagnet juga sebagai medicine. Maksud dia, kita tahu dia ni ancaman pada hari. Dan saya kadang-kadang kesian tengok baby umur tak apa setahun, datuk ke nenek ke bagi main handphone. Bagi main handphone. Oh tengok ni macam tu. Aduh kata sedihnya. Dia tak tahu tau bahawa benda ni bahaya pada baby. Terutamanya dia tengok ni bahaya ni. Macam tak boleh. Betul. Okey, jadi harapan Prof untuk pesakit yang tengah cari rawatan alternatif sekarang Prof. Jadi mereka-mereka yang sedang mencari rawatan alternatif, kita memang bersedia daripada masa ke semasa. Jadi bolehlah hubungi kami gunakan kita punya social media ke, kita punya nombor Facebook dan sebagainya. Kita memang bersedialah untuk bagi khidmat kesedaran ini
untuk reset body. Okey, jadi alhamdulillah terima kasih Prof untuk hari ini podcast kita. Tajuk pun sangat menarik, reset body. Kita akan sambung lagi lah Prof sebab banyak lagi saya tak tanya lagi pasal masa sebagai ubat, kan, makanan sebagai ubat dan apa tadi elektromagnetik tu. Magnetic. Jadi terima kasih Prof untuk hari ini. Nanti kita akan sambung di sesi yang seterusnya.